iPhone guna long term, Android short term. Tak jugalah sebenarnya. So ini adalah in response to komen dekat video Hans Mizan. Kepada semua yang nak follow Hans Mizan, korang boleh check out dia punya TikTok dan check out dia punya video-video yang paling latest. So saya just nak bagi tahulah, tak kira lah korang guna Android ke, guna iPhone ke, dua-dua device ni memang boleh guna long term. Dia cuma depends on cara kita guna telefon tu dan apa jenis model telefon yang kita guna. Sebab saya sendiri pun dah kerja bahagian sales untuk jual-jual telefon ni sejak 2019 dan pada masa tu Oppo F11 Pro baru saja launch dan telefon ni memang bukannya telefon yang flagship lah. S11 Pro ni dikira sebagai entry to mid range level dan harga dia pun 1100 lebih kurang macam itulah. Kepada semua yang tahu harga asal F11 Pro masa dia launch, korang boleh komen. Dan fast forward 2025, sekarang ni masih ada guna telefon F11 Pro tu. Dan bila kita tengok telefon tu masih elok lagi, tak ada lag dan sebagainya. Dan itu baru saja F11 Pro. Ada lagi yang guna telefon Android yang lebih lama daripada tu. F1S, R9S dan sebagainya. So kepada semua yang sekarang ni tengah mencari telefon, ingat satu benda sahaja. Korang mesti dah tahu cara kegunaan masing-masing. Kalau korang jenis yang heavy user, carilah telefon yang mid range to flagship. Telefon-telefon ni memang akan bantulah korang dengan kerja-kerja korang, nak record video, edit gambar dan sebagainya. Kalau korang perlukan telefon yang update yang lama, macam Hans cakap, carilah yang flagship. Okay, sebab update pada telefon flagship ni memang lebih lama lah kalau nak bandingkan dengan entry level ataupun mid range. Tapi apa pendapat korang? Cuba tulis sikit. Dan macam biasalah, korang boleh like, share, follow. Oh yeah.